Doktor boleh minta explanation macam mana tekanan darah boleh merosakkan buah pinggang. Ada dua mekanisme yang penting macam mana tekanan darah tu boleh rosakkan buah pinggang. Yang pertama adalah apabila tekanan darah tu tinggi, dia akan memberi tekanan yang luar biasa kepada selaput dalam saluran darah jantung, kita panggil endotelium. Jadi dia akan merosakkan saluran darah yang halus di dalam buah pinggang. Lama kelamaan saluran darah tu menjadi tebal dan membebankan fungsi dan kerja buah pinggang. Yang kedua ni pula, apabila rosak selaput dalam saluran darah jantung, ada banyak setengah-setengah protein yang ada di dalam darah kita, dia meresap masuk dalam dinding saluran darah jantung. Kita panggil dia hyaline atherosclerosis. Apabila masuk hyaline ataupun protein di dalam saluran darah dekat buah pinggang, dia akan menebal dan akan meningkatkan beban kerja buah pinggang. Dan buah pinggang jadi bocor, akan banyak protein yang tercecer keluar dalam air kencing kita. Orang kata air berbuih sebab banyak protein dalam air kencing. Ini adalah dua cara macam mana buah pinggang tu boleh rosak disebabkan darah tinggi. Tetapi yang interesting ni macam ni, lagi tinggi tekanan darah kau, lagi rosak buah pinggang kau. Apabila rosak buah pinggang, makin naik tekanan darah. Sebab antara satu fungsi buah pinggang adalah untuk kawal tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah tu tinggi, rosak buah pinggang. Lagi rosak buah pinggang, lagi tinggi tekanan darah. Dia berputar-putar, kita panggil vicious cycle. Ini adalah antara kepentingan kita kawal tekanan darah, sebab punca kedua rosak buah pinggang di Malaysia adalah tekanan darah selepas kencing manis.